memory silam yang akhirnya mengaitkan seseorang atau peristiwa dengan bau? Ada sebenarnya. Sebab pernah kena kejar dengan anjing. Apa kena? Lepas tu kena kat tong sampah, lepas tu busuk. Lepas tu macam tak suka lah busuknya macam. Bila Bella mula main gitar? Semalam. Tanya soalan serius. Dia nak nyanyi lagu apa? Lagu yang berada di dalam hati kamu. Ya, selamat. So whatever song is at the top of your mind now. Putakan mata dan membuat tuli telinga. Apakah salah jika aku meminta? Salah sungguh. I'm always impressed. Every day I'm always impressed with something new. Masa kat Kelantan bila Bella menyanyi, masa kita pergi ke Kelantan, also impressed sebab bukan setakat Bella menyanyi, dia menyanyi sambil disebu orang. Dia bukan minta maaf. Nah, you main lah. Main gitar. Kalau main gitar, minum dulu. Thank you. Kalau main gitar memang habis lah. Nak after you lagi lah. Bella Astila dan Syed Saddiq telah live bersama bagi menjual satu produk minyak wangi di dalam beg kuning. Live itu telah ditonton melebihi 50,000 warga TikTok yang amat teruja dengan gandingan mereka berdua. Bella juga telah mendendangkan lagu yang romantis buat Syed Saddiq dan penonton live mereka. Tapi siapa yang suka bau busuk, betul tak? Betul. Tak tahulah siapa yang suka bau busuk, tapi macam Bella memang apa-apa pun Bella memang tak adalah kata obses, tapi mesti kena wangi yang macam tu lah. So ada sebab ke di sebalik tu? Any childhood memories ke ataupun memory silam yang akhirnya mengaitkan seseorang atau peristiwa dengan bau? Ada sebenarnya. Sebab pernah kena kejar dengan anjing. Apa kena? Lepas tu kena kat tong sampah, lepas tu busuk. Lepas tu macam tak suka lah busuknya macam tu. Bella kena kejar anjing. Lepas tu takut. Apa kena kejar anjing dengan? Sebab tu kena kat tong sampah. Okay. So busuk. Lepas tu rasa macam busuk tu tak hilang-hilang. So kat tong sampah tu kita spray perfume lah? Betul, maksudnya memang tak nak lah bau busuk macam tu lah. Faham. Sorry, saya sakat je. Tahu tak apa. Lepas tu start pada hari tu memang daripada kecil suka wangi-wangi lepas sekolah. Sekolah belilah yang apa tu adalah. Rasanya korang tahu kot. Macam kalau kita boleh beli yang, kan dulu ada majalah-majalah apa tu yang remaja. Gempak? Bukan gempak. Mangga? Bukan. Zaman saya gempak lah. Bukan. Majalah, bukan. Mangga ada. Bintang Kecil. Majalah Bintang Kecil, korang tahu kan? Bella zaman bila dah? Siapa yang tahu Bintang Kecil kat sini? Bukan you menang Bintang Kecil LTM ke? Menang tak lah. Saya nombor 4 je. Oh, power lah. Macam saya lah. Nombor 4. Pilihan nombor 4. Tak apa, itu cerita tepi. Tak payahlah cakap ni. Oh my god, ramai kot tu tengok. Okay. So, itulah ceritanya. Memang Bella suka wangi-wangi daripada kecil. Sampailah sekarang. Jadi, bila ada Dolce perfume, rasa macam bestnya. Lepas ni, kita nak bagi tahu korang nak tak kalau Bella letak beg kuning? Boleh tak komen nak sekarang Bella nak tengok? Tapi kenapa dia panggil beg kuning? Kenapa dia tak nak beg merah, beg putih, beg hitam? Nak call TikTok. Mana lah question. tahu. Kalau siapa tahu tolong beri jawapan. Saya suka belajar perkara baru. Hari ni je daripada pagi saya dah belajar banyak benda baru. Photoshoot, video shoot. Kacau Bella lagi. Tengok dia ni muka gerampi dia seperti biasa. So I like learning. Semua cakap nak beg kuning. Boleh ke? Banyak pula kata nak. Tapi tak ada yang menerangkan mengapa je beg kuning dan bukan warna lain. Okey. Sabarlah benda tu nanti. Tak ke diorang nak tahu dulu perfume yang mana? I rasa lepas tu lah kita terangkan. Boleh kita buka beg kuning dulu lah. So, kita ada banyak masa sama-sama. Betul. Macam mana baca? Laju sangat. Komen-komen keluar. Hanya nampak YB je. YB. Itu dah bukan YB, itu dia B banyak kali, nanti jadi isu pula nanti. Siapa yang panggil YB? Taklah, you kan.
ada wanita di sebelah saya ni dia dah masuk air. Saya terbalik, saya selalu tidur awal. Pada masa ni saya dah Hujan. Terima kasih. Bella masa ni dia dah jadi apa, owl. Tahu tak owl boleh pusing kepala? Cuba pusing. Tengok. Is that my... Tengok. Itu adalah kebenaran. Sampai dia jatuh kat belakang. Is it my guitar? Oh my god. Is your guitar okay? Yeah. Oh. Gitar Bella pun. Tak apa, tak bawa. Ya. Tapi Bella ni memang macam burung hantu lah. Daripada masa ni baru je bangun. Saya masa ni dah. Okay lah, pergilah balik. I boleh live seorang-seorang. Nice seorang bagus. Tak payah buat apa. Senang kerja tidur. Okay, lagi 10 saat. Kita nak buka beg kuning. Okay. Yang ni love story. RM49 je untuk 2 botol. Serius kan? Yes. Are you sure? Untuk dapat 2 botol. Are you sure? Kenapalah aku nervous ni, ya Allah. Okay, stock limited. Kan Are you suara sure? Bella shaking. Are you sure? Yes, saya. Kalau nanti kita cakap harga lain orang marah. Betul. Lagi-lagi ada tetamu istimewa macam YB Set Sadiq. Jadi kita nak bagi RM49 je 2 botol. Bukan selalu tau. Bella. Tak. Apa daripada 9? Korang ni reti kira ke tak ni? Dah ada ke? Sekejap. Tak tahu dah ada ke Okay, tak? korang dah boleh check beg kuning. Sebab benda ni kita tak buka lama-lama. So, 2 botol korang dapat RM49. Ya. Memang Dan 2 botol ni boleh kekal berapa lama? Memang dapat. Okay, yang ni boleh tahan. Dah tahu yang ni fragrance ni dapat Itu tahan mist lebih 12 lain. jam. Yalah. Ya. Tapi kita pergi ni. Yang 2 adalah dia boleh tahan 8 jam. 8 hours. Ya. I like this smell. Janganlah sembuh kau buka. Memang tak semua. Seriously? But I really like this smell. It's very strong. Tapi ni dia more fragrant than floral lah. Asal lagi satu set dia lebih floral. Ya. Tahu wanita punya. I always bring a perfume wherever I go dalam bag saya. Mesti wajib ada. Dan sebab tu dia tak besar je, yang kecil, yang senang. Dia fun size macam Bella lah, fun size kan. Boleh letak poket orang. Beruntungnya perfume tu. So ada tisu dalam bag, beruntunglah tisu tu. Takkan. Sebab dia bawa ke mana-mana. Dia ikut fungsi. Penting. No, but I agree with you. We need to smell good all the time. Because smelling good is also part of our confidence. Bella pun rasa lebih yakin kan kalau tahu bau wangi daripada bau kurang wangi. Nak pergi kerja, wawancara, jumpa kawan, ke mana-mana saja. Terpaksa setuju. Okay? Terpaksa setuju. Setuju maksudnya. Okay, yang ni sama Bella suka sangat. Bau dia sangat-sangat macam mana nak cakap sebab tak nak tiba-tiba apa yang cakap tu. You nak kata perkataan menggoda kan, tapi tengah cari sinonim lain kepada menggoda. Tengok. Saya boleh baca minda Bella. So in English it's called seductive. Yes, seductive. It's a very seductive smell, which I agree. Ya, yang ni. Lepas tu bau But dia. what is a seductive smell? I tengok kucing pun ingat kucing seduktif. Seriously? Oh, tapi terlupa Bella dia takut kucing, so bukan seduktif lah. No, but okay, obviously this one, actually I don't know how that one smells. I like this one. Sangat-sangat wangi. Okay, yang ni kalau ada yang suka macam nak macam dia suka berfashion, lepas tu dia nak bukan setakat berfashion, dia nak bau dia tu pun wangi and macam bau dia macam bau seksi, korang boleh pakai yang Forever Yours ni. Terus Forever Yours lah, macam tu lah. So kalau pakai ni terus jadi Forever Yours. 300 sen Terus sembang. Oh, okay. Yeah, but this one is, it's 50 milliliters. Kalau 50 ml boleh lepas tapisan di lapangan terbang kan? Tak perlu check in kan? Saya ambil kisah ya. Dia punya apa? It's very bahasa important. tu memang Bahasa apa? bahasa baku tu. Memanglah Guna bahasa baku salah, guna bahasa rojak salah. Ni nak jadi cikgu Bella ke? Safa Yafa, Syafa Kapfa, Kafa Mufu, Bafa Ifik. Okay. Dia cakap saya baik, so saya terima seadanya. Okay. Siapa faham bahasa F tu memang bagus lah. Siapa yang dah beli boleh tak komen dan sebab Bella nak belanja satu lagu. Senang lah.
Tak apa, soalannya lagu apa Bella nyanyi? Lagu patriotik. Negaraku semua kena bangun. Merahmu barah, semangat wajah. Itu je lagu yang boleh follow. Tak apa, boleh. Tak, Bella nak nyanyi lagu apa? Lagu yang you suka. Oh, memang lagu patriotik lah jadi malam ni. Boleh lah. Tengok. Muka kena paksa. Dan Apa? Dan. Oh, wow. Wow. Wow, thank Bagus you. lah korang. But I mean, this is actually quite good. I didn't expect that you can get 2 for 49 though. That's quite surprising. Yeah, sebab selalu kalau, I mean, I bought something like this at the airport. Bau agak sama. Quite strong, gentleman kind of a vibe. You won't get it anywhere below RM200 lah. Itu satu. This is dua. Ya. Yeah. Okay. So, semua dah dan lagi. So, saya kena nyanyi lagi. Yalah, dia tak nak dengar saya bebel. Dia nak dengar Bella nyanyi. So, bila Bella nyanyi, saya buat apa? Tidur. Saya macam tengok macam jadi fan. Tak ada. Saya memang taklah menari. Tak lah, dia tak suka dengar nyanyi. Huh? Dia tak suka dengar nyanyi. That's not true, okay? Okay. Ni pada pandai lah. Okay. Okay, siap buat gitar ni, tak tahan. Saya buat ni ketupat lah. Itu lah. Nyam. Itu wajib tahu. Itu saja gaya menari yang saya tahu. Kalau nak harapkan saya menari cara lain, takut nanti orang hilang fokus. Bila Bella mula main gitar? Semalam. Tanya soalan serius. Dia tak, bila you mula main gitar? Bila sekolah aku lupa lah. Serius lah? Tengok, kaki, sorry. Tak, kaki dia panjang. Kita, Okay, minta maaf. Betul. Sebab macam ni. Boleh. Okay. Tapi tak payah pandang you. Mana depan? Saya pandang. Nanti tak boleh main. Gelak je. Sembang bohong bimbang. Boleh tak nyanyi, main muzik je boleh tak? Dia takkan tanya. Sebab dia tahu jawapan saya. Semua lagu-lagu yang bukan. Tak apa. Tadi kita nampak ada Q. Dia tanya apa yang lagu saya nak main. Nak nyanyi lagu apa? Tak apa. Lagu yang berada di dalam hati kamu. Jawapan selamat. So whatever song is at the top of your mind now. Tak, tapi lagi bahaya kalau apa yang nyanyi. Oh, betul. Tak apa, itu kita bincang tepi. Okay. Macam tepi Okay, but you have to tell lah what song you playing. I want to know as well. Okay, lagu ni. Tengok, diorang ketawa. Korang ketawa. Biarlah dia nak ketawa. Tak, tu macam mana At least we get to entertain them. Dapat pahala. Boleh ke nak nyanyi dah? Cepatlah. Lagu apa? Okay, lagu ni actually Bella dah lama tak main. Yalah, Bella sibuk kebelakangan ni. Jadi minta maaf kalau ada salah kat mana-mana. Nak tengok kod macam tak sweet pula kan. Jadi kena nyanyi live. Bella nyanyi sweet lah. Dan lagu ni seriously my favourite song. Nampak ramai kata hampir ke situ. Tajuknya Wanita. Lagu ni sangat dekat di hati saya. Bella tak tahu lah kalau korang tahu ke tak. Tapi lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Minat dia tak? Siapa tak minat? Siapa tak minat kan? Malaysian Sweetheart. And she's also very kind, humble and remarkably compassionate. Tahu tak ada banyak gambar orang samakan Ya. Datuk Siti dengan Bella. Tapi Bella macam Tak, sebab jauh lah. Kalau tak ada rapat Datuk L. Bukan Datuk K. Datuk L. Lepas K kan L. Okay, jangan marah. Okay, tu Bella just supaya. Okay, dah, jangan marah. Teruskan. Ya, tak, memang speechless. Okay. Wow. Aku wanita punya hati nurani, tak dapat dibohongi. Apabila cinta telah membutakan mata dan membuat tuli telinga, apa
Apakah salah jika aku meminta? Apakah salah jika engkau ternyata pilihan hati? Orang kata jangan tidur. Belahan jiwaku ini. Aku kau. Lupa kod. Oh my god, lupa kod. Sorry. One more time. Aku wanita, aku kaum hawa yang memang rapuh hatinya. Aku wanita, aku punya cinta selayaknya manusia. Apakah salah jika aku meminta? Apakah salah jika engkau ternyata pilihan hati, belahan jiwaku ini? Ku wanita. Wanita. Terima kasih. Saya dan duduk kat sebelah ni terpegun, terpesona, terdiam sekejap. Korang yang dengar live, saya dengar sebelah ya, lagi serius, power. itu special untuk korang tau. Sebab Mela serius sangat-sangat malu, sangat-sangat nervous. Tak, habis salah sungguh But I'm always impressed. Every day I'm always impressed with something new. Masa kat Kelantan bila Bella menyanyi, masa kita pergi ke Kelantan, also impressed sebab bukan setakat Bella menyanyi. Dia menyanyi sambil diserbu orang. Dia bukan, I pernah tengok macam penyanyi dia pergi depan macam salah-salaman, tapi very controlled environment. Ni pergi depan belakang, asal kat atas pun ada sebab Bella ni dia petite size kan. Serbu je boleh menyanyi lagi dengan penuh fokus, teliti. It's quite impressive, and now even more impressive. So yeah, Thank you. most welcome. Nah, main pula. Sorry, minta maaf. Nah, you main lah. Main gitar. Kalau main gitar, minum lah dulu. Thank you. Kalau main gitar memang habis lah. Nak after you lagi lah. Dia kata akak nak tidur tapi tak boleh sebab asyik senyum lah. Macam mana tu? Main gitar. Macam mana nak pegang gitar pun? You left-handed Kau tak boleh belah sana. Tapi tak boleh. Saya tak boleh lah main gitar. Boleh je kan. Saya ni kidal. Macam terbalik lah ni. Terbalik lah. Tak boleh. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya dia ada gitar kat rumah. Dia ada gitar, tetapi gitar tu telah pun diselubungi dengan habuk-habuk daripada bertahun-tahun yang lepas. Yeah. I mean, I've always wanted to learn. I always like learning new things. Maybe one day I can learn from you. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.